Hai, saya di sini. Okey, sekarang ni saya berada di kawasan Kempas. Jadi saya dah siap mandi, siap dah pakai baju bersama. Ini baju baru, design baru daripada anak muda, sahabat yang dalam politik. Jadi mereka ada buat jualan merchandise bersama. Jadi dia semalam dia ada bagi satu baju kat saya lah. Dia kata, DSA ni kami bagi baju satu, baju design yang terbaru lah. Yang ni Submalaysian. Jadi saya kata, saya nak beli kan. Dia kata, dah. Untuk DSA saya bagi percuma dengan syarat DSA tolong promote. Cai. Tapi tak ada masalah. Apa salahnya, kerana kita ni bersama adalah parti yang kita datang dengan duit sendiri. Kita menjadi sukarelawan, kita tak ada orang sponsor kita, makan kita tak ada, tempat tidur pun tak ada orang sponsor. Kalau parti saya yang lama-lama, maknanya mereka akan sedia semua untuk kita datang tolong berkempen. Jadi bagi tuan-tuan yang berminat nak beli baju ni, tengok dekat link saya ada bagi, dan supportlah sahabat anak muda ini. Kerana dia pun datang berkempen juga. Jadi semalam dia kata kat saya, lepas nak habis jual ni, kita nak tolong seorang calon untuk pergi pacak kemah di salah satu DUN yang bersama tandingi lah, terbaik lah. Inilah semangat yang nak dibawa oleh parti bersama, yang kita ini dalam parti, kita membantu parti dengan rela, dengan niat untuk membuat satu perubahan yang besar dalam konteks politik di Malaysia. Okey, saya nak cakap sikit kerana apa? Sebelum saya datang ke JB, saya ada posting saya punya video di dalam Facebook. Tak ramai pun pengikut saya di dalam Facebook, tapi posting itu telah mendapat perhatian kerana saya mempertontonkan yang saya akan tidur di dalam kemah. Wow. Sepanjang saya berkempen di Johor Bahru, saya tak nak tidur dalam hotel. Jadi saya cakap kat isteri saya nak tidur dalam kemah. Kerana apa? Saya nak, orang kata apa, nak memperlihatkan satu kelainan. Maknanya kalau kita datang berkempen, kita nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Itu konsep dia. Lebih-lebih lagi dalam parti yang berkonsepkan sukarela. Okey. Jadi saya cakap kat isteri saya dah jumpa satu kemah roof tent top, yang mana saya Google, saya jumpa kebetulan kemah itu ada di Alustar. Jadi saya cakap dekat isteri saya nak beli, dan dia pun kata okeylah. Kalau nak merahsi pengalaman yang baru, beli. Dia pun bagi duit kat saya. Okey, sebab ini Hilux dia, bukan Hilux saya. Jadi sepanjang saya di JB ni, saya tak boleh pakai subsidi diesel. Kena pakai subsidi, tak boleh pakai, tak boleh beli pada harga subsidi. Tapi tak ada masalah. Okey je, sekarang ni minyak dah jadi RM3.97. Bagi saya okey lagi lah. Semalam saya bos 150, separuh tank saya. Jadi apabila saya post di situ, ramai yang mengucapkan tahniah, ada yang terharu. Dia kata, awak Datuk takkan, pasal apa tak mau tidur hotel? Bukan Datuk tak ada duit. Isunya sekarang ini bukan saya tak ada duit, ada duit. Saya adalah seorang yang adventure, sebab saya suka naik motor besar. Saya pernah pergi naik motor saya di Laos, seorang diri saya, bawa motor tidur di hotel, di mana-mana. Okey, jadi saya di Thailand ni saya memang selalu bawa motor lah, tidur di hotel. Tapi kali ini lepas saja habis pilihan raya, saya nak bawa masuk Hilux saya dengan kemah saya nak pusing Thailand. Saya tak mau tidur di hotel, saya nak tidur di atas kemah saya sepanjang penggembaraan saya di Thailand. Saya dah buat dah kerja tu, naik motor 95% saya dah travel di Thailand. Tapi kali ini saya nak naik Hilux. Jadi banyak komen-komen yang ada yang mengatakan terbaik Datuk, ini contoh yang terbaik, sokongan dan berbagai-bagai. Dan ada juga yang merasa terharu. Baru-baru ini saya di mana, di jelajah truk kancil di Pasir Gudang. Ada follower saya, subscriber saya, sepasang suami isteri. Jadi dia kata dekat saya, Datuk, saya rasa nak menangis. Saya kata dekat saya, kerana Datuk tidur atas kemah.
Saya kata, jangan begitu tuan, saya okey saja. Okey, bagi saya tidur itu hanya nak melapkan mata kerana tujuan saya datang nak berkempen. Jadi saya lebih orang kata apa, konsep DSA on the go. Maknanya bangun pagi terus jalan. Kalau saya duduk hotel, saya akan menjadi lemok tuan-tuan. Saya malam lagilah kopi. Jadi saya kata kat dia, jangan risau. Saya rasa seronok. Satu pengalaman yang baru, tidur di hentian. Yang mana ada tempat mandi, ada surau. Kalau saya nak malam saya nak terkencing, saya turun tangga saya. Lepas tu saya pergi di ni. Saya lepas ni saya nak ke Pasir Gudang sebab Bobby Rafizi ada di sana untuk program walkabout. Dan petang ini saya akan berada di Kempas untuk membantu calon Don Kempas Salama Hafifi, seorang anak muda. Jadi dah siap lah, dah pakai baju kancil. Cuma saya nak review sedikit lah. Orang kata, dia say tidur kemah no, awaknya pergi tidur dalam kemah. Cuma saya nak bagi tahu, kemah saya ini cukup selesa, senang dipasang, tidak memerlukan kenderat yang banyak untuk memasang kemah ini. Dan saya nak tunjuk sekali di dalam bagaimana selesanya saya tidur, seperti saya tidur di rumah. Jadi apapun malam ini saya dah tak nak tidur kemah. Amboi, itu hang beria-ria sangat dak. Malam ini saya akan tidur di hotel sampailah hari pengundian, insya-Allah. Saya dah book dah pun. Kerana seminggu saya dah tak berinteraksi dengan partner saya di Thailand dalam urusan perniagaan pendidikan. Jadi saya nak balik, saya ada tempat untuk saya buat meeting online, buat kerja saya. Jadi saya perlukan meja yang proper. Jadi bukan sebab saya tak nak tidur dalam kemah dah, bukan. Sebab saya pun ada kerja saya sendiri yang harus dilangsaikan. Jadi sepanjang lagi seminggu sebelum tarikh pengundian, saya akan berada di sana untuk buat kerja lah. Okey, saya nak tunjuk sikit tempat yang saya tidur ni adalah tempat hentian. Yang tak bestnya sini sebab budak-budak duk rem di ni highway tuan-tuan. Yang ni kemah saya. Kalau tuan-tuan tengok yang ni kemah saya lah. Okey. Yang ni kemah saya di atas. Panjang tuan-tuan. Dia punya saiz ni adalah saiz katil queen. Katil queen. Jadi kemah saya ni dia adalah kemah yang berkonsepkan flip. Dia naik atas. Okey, nanti saya tunjuk sebab saya nak cepat. Okey, jadi sebelum tu saya nak tunjuk saya punya tuan-tuan, dia kena naik tangga. Okey. Dia siap bagi tangga kat saya. Jadi saya naik sini. Okey, tapi lutut kena kuat lah. Okey. Jadi tuan-tuan dah tengok. Yeay. Ini saya buka sikit. Okey. Inilah kemah saya. Tuan-tuan tengok begitu luas sekali. Ada tingkap. Okey, luas tuan-tuan. Ni semua tilam ni. Dan ni saya punya kipas USB. Jadi malam saya balik tidur di kawasan ini pukul 2 pagi, 2.30. Jadi dah sejuk. Kipas ini banyak membantulah malam. Tapi kalau siang tak boleh tuan-tuan. Siang kena tidur di kawasan yang redup. Okey, tuan-tuan tengok ni. Jadi jangan risaulah kata saya tidur kemah tak selesa. Saya selesa tuan-tuan. Saya selesa dan saya rasa seronok. Okey, tuan-tuan dah tengok dah ni. Memang luas. Boleh tidur 2 orang. Kalau ada anak kecil pun boleh tidur sekali lah untuk pergi camping lah. Okey, jadi saya sekarang ni saya nak apa? Saya nak tutup kemah saya dan tuan-tuan akan tengok. Okey, macam mana saya tutup kemah saya. Okey, sekejap lah. Saya nak naik atas tangga, nanti saya sambung balik. Okey, sekarang ni saya nak tutup kemah saya balik. Okey, yang first of all saya kena buang besi ni. Selalu besi ni saya tak pasang tuan-tuan. Saya tak pasang. Sebab apa? Selalunya kalau pasang besi ni untuk pergi tidur di mana? Di tepi laut. Tapi malam semalam saya pasang. Okey.
Okey. Besi dah pasang. Sekarang ni saya nak kena letakkan yang ni duduk di bahagian atas dia. Okey. Lepas tu saya tutup balik dia punya kelambu. Tara. So sekarang ni saya nak lipat saya punya kemah. Yang ni tempat bawah kasut tuan-tuan. Okey. Very simple. Saya tekan ni. Tuan nampak ni? Dan saya tolak. Habis. Ini kemah saya. Okey. Dan saya tolak masuk sikit. Lepas itu saya naik atas sikit. Sebab di sini dia ada flap ni. Saya kena ambil getah ni untuk jangan bagi dia melayang keluar. Sebab saya nak tutup. Okey. Benda yang sama juga saya buat. Okey, tuan-tuan dah tengok. Sekarang ni dia ada 2 tali ni. Nampak? 2 tali ni. Saya nak tutup kemah saya. Ni saya nak tunjuk benda ni memang simple. Jadi semalam saya tidur di sini dah 7 hari. Sekali saya tidur di Macap, di Mahkota. Lepas tu kebanyakannya saya tidur di hentian ini. Okey. Sekarang ni saya nak tarik tuan-tuan. Okey. 1, 2, 3. Tuan-tuan nampak tak? Tak susah mana pun. Very simple. Okey. Lepas tu saya perbetulkan balik. Dia punya kain tu bagi masuk dalam. Okey. Taklah habis. Okey. Tali ni saya ambil tali ni, saya masukkan di dalam. Tada. Habis. Last sekali apa saya buat? Saya klip untuk tutup dia. Okey. Tada, habis. Itu je. Lepas tu saya lock. Okey, itu je. Okey. Jadi kemah saya ni memang very convenient. Itu saya panggil DSA on the go. Okey, DSA on the go untuk saya pergi mana-mana. Saya nak tidur, saya tidur. Cari kawasan yang selamat, saya tidur insya-Allah. Tuan-tuan, saya akan berada di JB ini sampailah pada hari pengundian untuk saya nak meraihkan kejayaan bersama. Walaupun kami mungkin orang kata tak akan menang besar, tapi insya-Allah kami akan memenangi beberapa kerusi dan yang penting kami tak hilang deposit. Itu yang penting. Okey, saya nak bergerak sekarang, tapi yang menarik ni di belakang tu ada satu lori yang dia tulis DSA Worldwide. Nanti saya bawa. Cai.